Saham ada berapa? 100,000. KWSP 20,000. Oh, kaya. Masuk syurga sebab kaya. Hang apa? RM20 je sehari. Lepas tu rumah duk sewa saja. Lepas tu kereta loan tak habis lagi. Miskin, masuk neraka. Kalaulah penentu syurga dan neraka kaya dan miskin, hari ni saya nak jadi kaya. Sebab apa? Bila miskin masuk neraka. Adakah tu nilaian Allah besok? Hak kita duk bercakap hang berapa sebulan, hang berapa biji kereta, Allah nak tanya ke? Mana amal soleh, mana amal jahat? Hari ni kita duk didedahkan dengan macam-macam ubat-ubatan, macam-macam serum untuk mencantikkan muka. Dan bukan penyebab kita masuk syurga dan neraka sebab handsome atau huduh. Mari jumpa depan Tuhan, oi, kulit cantik, kulit gebu, rambut ikal mayang, mata melirik jelita. Oh, cantik, masuk syurga. Saya pula pergi depan, muka tak berapa handsome, muka macam gangster, jerawat batu banyak, daki pun banyak.